Dia dengan awet dia, sekarang dia tukar sebab aku nak tukar lah. Bukan. Itu rasakan lelaki semua sama. Tak ada. Kau tak sebab dia orang asyik. Tu. Cikgu tu dah apa ya tu? Aduh. Baik kelas, maaf saya lambat tadi. Saya keluar kejap sebab kita ada kehadiran pelajar baru pada hari ini. Jadi Haris, perkenalkan diri. Hai semua, nama saya Haris bin Ahmad. Saya berasal daripada SMK Sirap dari negeri Pahang. Tujuan saya pindah ke Terengganu ini atas sebab alasan ayah saya bertukar pekerjaan di Terengganu. Handsome tu. Oh ya. Sabar belajar. Saya tahu awak semua teruja dengan kehadiran pelajar baru kita dari Pahang ni. Wow. Jadi Haris, boleh tutup awak. Depan tu ada kosong. Okey? Belajar elok. Okey, baik cikgu. Sini. Duduk. Jemput. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Okay, baik belajar. Tadi kita belajar graf mana tadi? Graf Bermuda cikgu. Okey, Bermuda, gabungan, garis dan juga catapai. Okey, baik. Jadi seterusnya adalah Jadi macam Apa ni? Jangan kacau. Baik macam tu, macam ni betul. Payahlah balik. sekarang waktu rehat. Jadi saya akan bagi latihan kepada awak semua. Muka surat 29 sampai 40, okey? banyaknya. Banyak tak banyak? Sebab korang selalu tak buat kerja. Jadi jangan lupa buat, okey? Haris, sorry lah pasal tadi. Saya gurau-gurau je. Guru apa ni? Ayolah, jomlah makan sekali dengan saya, jom. Kita orang lah. Tak apalah, saya nak belajar je untuk masa rehat ni. Aduh, korang sini. Tu tak nak makan dengan kita lah. Kenapa semua kumpul sini? Ada apa ni? Ya, Tengah study ni. Kenapa? tak payah nak saya. Study. Tengok ni. Pagilah balik. Jangan nak kacau. Pagi balik. Pagilah. Salah guys. Salah. Alah, kenapa? Apa yang bising-bising ni? Cikgu, tak ada apa lah. Gurau-gurau je. Kan korang kan? Bye-bye. See you. Pernah hati ini menjadi milikmu. Assalamualaikum. Kasih dan cintaku. Awak Haris kan? Ya saya. Ada Boleh apa? tak saya nak duduk sini? Boleh. Silakan. Siapa awak ni? Saya Izzah, classmate awak. Oh, classmate. Tapi saya tak nampak pun semalam. Oh, saya demam semalam. Awak tengah buat apa tu? Oh, saya tengah belajar pengajian am ni. Oh, nak saya ajarkan ke? Boleh, sebab semalam saya tak datang. Oh, boleh. Oh, biar saya tunjukkan. Tapi pen awak terbalik tu. Dah. Faham? Dan Tapi petunjuk apa tu? Petunjuk tu berdasarkan daripada maklumat yang dibagi tu. Keren. Jangan lupa sumber tu. Suka ya? Apa ni? Dah berapa lama masih? Korang ni kenapa? Suka sangat kacau budak baru. Habis-habis nak kacau Haris. Pupas sikit perangai kau tu. Kau nak kawan kot dengan dia. Kau nak kawan dengan dia? Apa yang korang nak kawan? Tengok dia. Assalamualaikum. Kenapa ni? Ada masalah ke? Apa lah cikgu? Cikgu handsome lah hari ni. Kan? Pandai diorang sorok ni. Diorang ingat aku tak tahu apa yang diorang buat. Okey baik, tak apa. Exam ke hari ni? Korang, tadi ke? Awal lagi. Alahai. Korang, hai. Kau tadi
Aduh, study lah. Aduh, aku tak study lah. Lepas tu soalan yang apa yang kau nak minta. Haris. Izam ada? Alah, korang ni. Study? Awal lagi, study. Haris. Ni. Saya ada something nak bagi kat awak ni. Haris, payahlah nanti apa-apa ke Haris macam mana? Betul juga tu. Tak adalah Iza. Aku tak ada yang nak buat macam tu lah. Ni air ni aku beli kat kedai runcit tadi. Aku ni baik lah. Tak ada yang nak buat anak orang macam tu. Ni, nah, ambil. Minum air banyak-banyak tau. Nanti awak ngantuk nanti dalam kelas. Okey lah. Banyak-banyak tau minum. Tante periksa ni baru nampak wajah-wajah semua ni ya. Minggu lepas kau, itu hari ramai tak datang ya. Lagi-lagi orang belakang ni ya. Diorang ni pandai tapi itulah. Gerak tak datang. Okey, tak apalah. Yang penting semua dah datang pun alhamdulillah. Saya serahkanlah kertas peperiksaan sekarang ya. Tolong bagi orang belakang. Hey. Awak ada orang tu. Borak apa? Nak niru lah tu ni. Ya, Haris. Nak pergi tandas? Ya. Okey. Okey, sini. Cepat. Okey, aku dah pergi dah ni. Aduh. Cikgu. Tak tahan aku. Nak tanda juga aku. Boleh cikgu. Apa tandas? Tandas lah. Tunggu Haris balik dulu baru awak pergi. Dah hujung ni. Boleh lah. Tunggu Saya dah kata tunggu Haris balik dulu. Tak boleh aku. Awak tak faham ke? Dah hujung. Betul ni. Saya tak main. Tandas. Mantap cikgu. Cikgu memang terbaik. Lega rasanya. Tali pinggang pula. Haris. Mana lagi dua orang ni? Sorry cikgu lambat. Ni apa hal lambat ni? Lagi 10 minit lagi. Cepat duduk. Sorry cikgu. Kau orang ni kan. Haris, bangun jap. Ada apa cikgu? Saya nak tanya sikit ni. Apa tu? Apa ni? Saya tak tahu cikgu. Apa benda ni? Tak tahu cikgu. Awak sekarang ni cuma nak meniru ke? Tak cikgu. Saya sumpah saya Awak jawab betul-betul sekarang. sumpah cikgu. Sebab ni jawapan periksa tau. Saya yang buat skema ni sekarang ni. Saya tak buat cikgu. Sebab saya perasan awak dah pergi toilet dulu. Acoy pun ikut sekali. Awak memang dah rancang semua ni. Sumpah saya tak buat. Acoy, bangun sekarang! Saya tak salah cikgu. Saya malas nak banyak cerita sekarang ni. Pergi tanda sama-sama. Kongsi jawapan. Ikut saya pergi disiplin sekarang. Gerak! Apa yang awak buat ni ha? Awak tahu kan benda ni salah dalam sistem undang-undang peperiksaan. Cikgu Syahrul tu yang tuduh saya. Dia yang buat. Cikgu, awak tengok sekarang ni, cikgu tengok ada tak rakaman CCTV? Apa ni kau? Aduh! Sakit. Ikut tak? Bagi. Itu cikgu lah. Kita kawan. Apa masalah kau sebenarnya? Saya tak buat apa-apa. Dia tu budak baru tau. Macam ni perangai kau sebenarnya. Ajak kawan-kawan, bully budak baru. Saya tu dulu kena kan. Apa masalah kalau dulu kau kena? Dia tu tak bersalah. Kalau kau kena sekalipun, perlu ke kau nak balas dendam kepada orang yang tak bersalah? Wow. Budak baru Budak baru. Study lah. Simpan je ni. Simpan je. Buat apa ni? Boleh bebas dekat minum. Abang. Jangan macam tu. Ini kerja kau selama ni Dia tu manusia juga, dia bukan tunggul. Kau kena faham. Saya nak balas dendam je. Okey, bertenang Cikgu Syarul. Biar saya buat keputusan. Awak, Acoy, awak akan dikenakan tindakan buat daripada sekolah ni serta-merta. Akhirnya
semua berakhir dengan begitu indah. Semua, saya maafkan kamu semua. Mereka semua telah terbuka hati untuk menerima saya. Termasuklah Acoy. Untuk menjadi kawan. Sorry tu, waktu tu sana. Tak apa-apa, saya dah maafkan awak dan sudah saya tahu awak akan berubah satu hari nanti. Saya